Pada hari ini adalah hari yang paling bersejarah, ya. Saat di mana kita menunggu selama hampir 10 tahun untuk majlis ini dan untuk atas niat untuk mengembalikan penduduk asal di Kampung Sungai Baru ini kembali semula ke sini, ke Kampung Sungai Baru. Saya juga telah sebut tadi bahawa pemaju telah bersetuju untuk insentif dalam beberapa hal, iaitu untuk kos penyelenggaraan bagi tahun pertama diberi percuma, kemudian bagi tahun kedua sehingga 10 tahun ke depan ialah 70%, ya. Kemudian mereka akan juga diberikan dalam unit itu beberapa peralatan dan perabot, ya, yang berjumlah sehingga RM2 juta, ya. Dan akan ada juga satu akses jalan ke Lebuh Raya Airclare yang juga dibiayai oleh pemaju berjumlah RM15 juta. Jadi ini adalah di antara perkara-perkara yang merupakan tambahan dan saya kira adalah hadiahlah kepada penduduk yang telah begitu lama menunggukan saat ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada penduduk dan juga pemaju, dan akhirnya kita berjaya untuk menyelesaikan satu legasi isu yang begitu lama dinantikan oleh penduduk.